Ini projek baru. Projek baru dengan channel ni aku noob rider untuk Normani Racing Bike with Extremo. Obsessed racing motor. Ni projek baru. Di sini tengok. Baru nak sampai. Sampailah ni. Itu dia. Motor projek seterusnya sudah sampai. Fork kena servis. Okay, let's go. Okay, let's go. Okey, sekarang kita tanggalkan dulu fairing. Lepas tu kita keluarkan minyak hitam, tengok enjin dia okey tak okey. Reput geng. Ikut anggaran 5 tahun dia tersadai bahawa hujan panas. Okay, let's go. Selalu dalam kepala orang bila nak tuning,
dia nak tambah power. Tambah power tu sebenarnya memang akan dapat juga selalunya sebab kita betulkan dia punya FA ratio, dia punya masalah-masalah lain. Tapi sebenarnya kita tune balik bila kita tukar exhaust ke, kita tukar air filter ke, dia dah tak ikut map ECU standard. Sebagai contoh abang ni MT-09 V1, dia pakai full system Akrapovic. Lepas tu dia kata masa dia cruising lebih kurang throttle suku dekat 4000 ada macam bobok. Macam tu. Abang tu pelik kenapa. Jadi bila kita tuning, kita run dyno first time, tengok nampak tak? Dekat RPM 4000 ni dia punya FA ratio minyak jadi lebih. Longkang macam ni. Minyak jadi lebih macam ni. Ini yang rasa bobok tu. Kita tune, kita betulkan minyak kat situ, dia jadi macam ni. Nampak tak yang merah tu? Yang merah tu dah betul kan? Daripada dia jadi longkang macam ni, dia dah jadi smooth kat sini. Abang tu bawa pun dia kata hilang. Simptom bobok dekat 4000 tu hilang sebab kita betulkan minyak. Secara automatik bila kita betulkan minyak, kita punya power pun nanti kita dapat lebih lah. Sebenarnya macam tu. Tapi yang penting sebenarnya kalau kita tukar exhaust tiba-tiba jadi rich, minyak banyak sangat, tak apa lagi, enjin okey. Tapi kalau jadi lean sangat, enjin boleh kong. Tu masalah dia. Okey? Okey, kali ni aku nak tunjuk ECU YEC Yamaha R6. YEC ni official ECU untuk tuning daripada Yamaha sendirilah. Jadi kalau kita nak tuning tu, contohnya selalu kalau tak kita terpaksa pakai piggyback macam power commander ataupun kita flash, bullish ke baru kita boleh tune. Tapi ECU YEC ni dia macam ECU standalone lah, bukannya piggyback. Back tu maksudnya macam power commander kita cucuk dekat ECU asal. Standalone ni macam kita tukar seketul ECU. Kalau Y suku tu macam pakai tune boss, macam tu. Contoh dia kat sini ada fuel map, boleh ubah kat situ. Lepas tu kita save dekat ECU tu, nanti diubah. Hari tu sebab aku baru belajar naik dyno, jadi tak berapa perasan sangat yang ujung tu power dia tak ada. Jadi kali ni nak naik dyno lagi sekali, tapi adjust ignition ni. Ignition nanti kita akan ubah lah. Mula untuk save kita retartkan dulu, run, tengok nanti power dia macam mana, lepas kita buat adjustment yang perlu. So marilah kita flash, tunjuk macam mana nak flash. Flash kita kan ada kabel dia. Kabel dia tu yang mahal. Kalau cari dekat eBay pun aku tengok dekat 1000 juga. Tapi aku jumpa dekat forum, orang boleh DIY. Lepas aku pun tiru. Aku pun berjaya access ECU tu guna interface kabel buatan sendiri. Ini dekat Shopee. Board ni RM6 tak silap aku. Cuma wiring tu lah. Leceh sikit, nak kena tengok betul-betul. Mari kita tengok macam mana nak flash. Okey, sekarang aku nak tunjuk cara nak flash. Bila kita dah setting semua, macam mana kita nak flash ke ECU tu dulu. Lepas tu nanti aku review apa kelebihan harness YEC. Motor ni full ECU dan juga harness YEC. Dia punya harness ni dah ada dia punya port untuk kita cucuk dekat PC. Dia letak kat depan macam ni. So daripada soket ni, kita cucuk soket yang aku buat tadi tu lah. So soket ni kita buka. Kita pasang interface kabel ni. Lepas tu pakai USB ni. Dia sambung. Ni USB Type-C je. Sebab aku beli board yang Type-C, senang. Pakai kabel handphone. Lepas tu kita on. Kita write dekat ECU ni. Dah setting semua. Kita write dekat ECU ni. Dia akan letak setting yang baru tu. Okay, so kat sini aku pilih file yang aku baru setting tadi. 10 hari bulan ni. Abaikan yang bawah tu, aku salah label. Okay, inilah setting terbaru dia. Kemudian aku akan write ke ECU. Ni, write ke ECU. Lepas tu dia akan write. Proses dia write tu, nampak berapa persen tu. Nanti bila siap, dia akan macam reset. So, dia dah masuk setting baru. Kita kena naik dyno, tengok apa result dia. Lepas tu kalau nak adjustment, kita adjustment dekat atas dyno lah. Kita adjust, kita flash balik. Itulah rumitnya dia punya proses nak tuning. Okay, sekarang aku tunjuk dia punya review. Macam mana harness ni. Kalau tengok harness dia ni lain sikit. Satu, dah tak ada. Dah tak ada, dia jadi on off je. Kemudian dia ada satu lagi map selector. Ada dua jenis setting kau boleh save. Lepas tu kau boleh pilih. Contoh kalau kau buat hujan, nak pick up sikit ke ataupun nak kurangkan dia punya ganas tu masa hujan, boleh buat dua setting, boleh pilih dekat sini. Ada dua map. Dan ni ada speed limiter. Dia punya berkesan dekat gear 1, gear 2 je. Bila kau on kan ni, kau tak boleh lebih lah daripada over speed limit. Lepas tu nampak wayar-wayar panjang ni. Dia sebenarnya ada untuk sambung dengan data logger 2D. Jadi kita boleh tahu throttle kita buka berapa banyak, RPM berapa kita guna masa tengah corner. Sangat membantulah untuk rider improve. Dia boleh tengok. Tapi ni untuk rider yang ni lah, sebab data logger 2D tu pun tahan harga dia. Tak adalah murah. So dia ada soket yang tadi tu. Kita cucuk dengan interface. Lepas tu kita boleh buat adjustment kat ECU. Lepas tu dia punya meter cluster pun dah berbeza dengan abu-abu lah. Sama tak cik.
Intercluster dia pun berbeza dengan motor R6 jalanan biasa. Kalau R6 biasa, selalunya dekat sini ialah speed. Tak silap, lepas tu kat sini ada odometer apa semua. Sekarang dah tak ada. Nanti dengan RPM je. Lepas ini ialah temperature air. Jadi inilah yang kita tengok masa tengah track ataupun tengah race. Terpenting tengok ni. Kalau overheat, janganlah kau sental lagi. Jahanam enjin kau nanti. Lepas tu, radiator tak ada kipas. Mula-mula aku terkejut sebab aku tak tahu motor ni pakai wiring YEC. Wiring ni tak ada power supply untuk kipas. Sebabnya bila aku study balik dalam forum, sebenarnya kipas tu ganggu flow angin. Penyejukan tu tak efisien. Tak ada kipas lagi baik. Angin tu masuk, keluar terus daripada belakang, terus direct. Itulah beza dia dengan motor jalanan. Tapi bawa on the road dah tak sesuai lah. Bayangkanlah kalau berhenti kat traffic light, overheat macam mana tak ada kipas kan. Lepas tu dia dah siap-siap ada quick shifter punya port. Yang cucuk je sensor apa yang nak. Yang ni aku pakai sensor R15 je. Function dia okey, aku test. ECU dia nampak je standard, tapi bila kita kopek dia punya ni, part number dia ialah part number special. Itulah kelebihan harness YEC. Semua dah settle, kejap lagi kita naik dyno. Aku dyno dekat sini lah. Kaca Waisuku. Ya. Apa pasal? Panas. Oh. Ini ialah bacaan run. Ini ialah throttle 25%, dapat 32 horsepower. Lepas tu 50% dapat 61. 75% dapat 87. Tiba-tiba 100% power tu turun jadi 71. Pelik lah sikit. Kalau tengok daripada graf pula, start daripada 6000 ni, yang full throttle ni dia dah start problem. Tiba-tiba power dia drop. Masa dekat real atas dyno pula, terasa sebu enjin tu. Jadi tak tahulah apa masalah, mungkin coil ke, mungkin plug ke, ataupun TPS problem ke, kena carilah. Dia agak aneh sebab sampai 75% ni semua okey, 100% aja. Throttle rapat je yang problem. Spark plug pun dah 5-6 tahun kat aku rasa kat motor tu, aku tak tukar daripada spark plug asal daripada beli hari tu. So kena settlekan benda ni lah, step-step. Satu lagi memang nak kena buka pun, satunya nak tukar thermostat. Thermostat ni kosong. Kat motor race tu tak ada thermostat. Tapi aku ada baca dalam forum, aku study. Ada yang cakap bila tak pakai langsung thermostat ni, flow air tu laju sangat. Dia dekat radiator sekejap je, jadi penyejukan dia tu kurang. Jadi dia punya solution dia pakai thermostat macam ni, tapi guna housing dia je ni, yang tepi ni je, plate tepi ni je, yang tutup-tutup ni. Yang mekanisme thermostat ni buang. Buang. Jadi dia akan restrict sikit dia punya flow tu, jadi slow sikit, dia duduk dekat radiator lama sikit. Tapi ni elok lagi, beli used daripada MG Parts. Bagus tempat ni, kedai potong Superbike. Tapi ni macam elok lagi, sayang lah nak potong-potong ni keluar kan. Jadi aku punya idea ialah buka daripada RC yang nak restore ni, kita ambil thermostat dia. Sebab ini dah lama tersadai, mungkin thermostat dia lagi jam. Baik kita pakai yang tu, yang elok ni kita masuk kat dia. Inilah jenteranya yang kita nak sediakan. Memang nak kena buka pun. Tu apa tu? Kucing lah ni, kencing. Aduh. So radiator ni nanti aku nak tambah dia punya extension kat belakang ni, jadi radiator ni besar sikit. Aku tunjuk. Ni radiator extension. Tapi dia punya keadaan tu dah terbiar lah. Dapat pun cari yang terpakai je. Nak kena cuci dulu. Aku pun try beli ni, aluminium cleaner ni. Memang untuk radiator dan juga barang-barang alloy aluminium. Kalau okey nanti aku letak link dekat bawah ni. Jadi korang kalau nak cuci juga, bolehlah guna link aku tu beli. Harga korang dapat sama je, korang beli direct pun sama, dengan link aku pun sama, cuma aku dapat commission sikit. Kita test nanti tengok okey ke tak. Banyak juga nak kena buat ni. Campur kerja hakiki lagi. Tu sepah lagi tu. Okeylah, buat satu-satu.
Kesimpulan dia, aluminium cleaner ni memang berkesan. Berkesan teruk. Tadi dalam ni karat-karat kan. Bila aku masuk dalam tu, karat dia semua bersembur keluar. Ni nampak kan, dia punya karat-karat keluar dalam tu kan. So aluminium tu jadi bersih. Lemak. Dia macam bila letak tu berbuih-buih, lepas tu tinggal lalukan air pun, dia punya kotor dah tanggal. Mantap. Link kat bawah Aku nak try buat fitting, tapi ada problem pula aku rasa. Nampak ni. Ini kesan kena tayar maksudnya. Maknanya masa braking ni kena tayar lah ni. Ni ada getah-getah melekat ni. Biarkan lama-lama bocor lah. Jadi aku tengah fikir nak pasang ke tak nak ni. Pasang kan jadi masalah pula. Dah lah sekarang ni masa dah time nak siapkan motor ni. Setelah tok hantar balik, nak pisahkan dia punya mekanisme ni sebab kita nak pakai dia punya housing ni je. Housing ni lah yang kalau ikutkan daripada pembacaan aku tu, dia akan restrict flow. Taklah laju sangat air tu lalu kat radiator. Jadi dia ada masa untuk sejuk sikit. Tak saja okay. So inilah kita masukkan. Okay, sekarang ni nak check plug. Okay, untuk Yamaha R6, kalau nak check plug, dia ada diagnostic mode dia. Jadi tak payahlah kita nak tekan-tekan crank. Nak tengok api ada ke tidak. Contoh dia macam ni. Ini D33 ni kod untuk coil plug nombor 4. Coil plug nombor 4. So, letak kat off. Lepas tu plug ni, touchingkan dengan body. Lepas tu on kan. Nanti dia keluar api. Nampak tak? Dia akan letak api 5 kali. Jadi kita tahu function ke tak. Itulah aku tengah buat sekarang. Okay, selepas aku study lagi, R6 ni juga dikenali sebagai ada selalu masalah TPS. TPS dia ada banyak sensor, jadi ECU tu akan compare. Kalau dia punya reading tu lari, dia akan jadi gila. Nampak macam itulah punca sebu masa dekat full throttle tu. Aku rasa TPS dia ada problem. Jadi kita check pakai diagnostic mode dia. Okay, cara dia tak nampak pula. Dia kena tekan dua butang ni. Lepas tu on. Okay, dia dah masuk. Tekan lagi. Okay, dia dah masuk. Yang ini ialah throttle position sensor punya setting. Okay, sekarang kita nak catat. Okay, reading di 01. Throttle tutup 15. Full throttle 94. 15, 94. Kemudian dua lagi yang kena check ialah di 13, di 14 dan juga di 15. Okay, let's go. Okay, let's go. Cerita dari ni, trade day lagi 2 hari, 19 hari bulan, tapi aku tak jumpa solution macam mana nak betulkan. Jadi aku buat je apa boleh buat, tukar plug baru, check coil plug punya resistor semua okey, pasang balik, kita try naik atas dyno,
Tengok aja jadi lagi tak. Kalau jadi lagi, tak dapat bawa lah motor ni. Frust. Tak dapat try lagi setelah siapkan motor ni. Tak apalah, tak ada rezeki. Belum rezeki lagi. Jom pasang. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, aku tak rekod tadi. Siap dah pasang fairing full untuk track day esok. Throttle tu tak boleh settle. Dibawa je lah macam mana pun keadaannya. So sekarang yang penting, aku nak bleed. Nak bleed brake. Setiap kali track day, memang kalau superbike kena bleed brake. Ini paling penting sekali. Tapi orang jarang buat. Okay, let's go. Okay, malam sebelum kejadian nak packing, nak masuk dalam kereta. Tu helmet, ada sekali spare visor clear untuk hujan walaupun harap-harap tak perlu digunakan. Boot, glove, bag protector, suit nak kemas masuk dalam bag ni. Action camera dah siap kat sini. Jom kita kemas, nak siapkan barang-barang masuk dalam bag. Dalam kereta, silap. Sampailah ke markas berap yang tak rasmi. Nampak macam terang sini, tapi ada basah-basah juga sikit. Suasana subuh di Sepah. Ni dah hujan lah. Sepang pun dah hujan, baru start. Terbuka spoken. Kau naik mata ke apa? Turun. Dyno dah naik HP. Spoken nak kecilkan. Azia Rahmah, The Almighty. Macam-macam boleh masuk. Spare ada. Pedok berapa pasang dah. Ni toolbox biji. Racing suit. Segala-gala semua cukup. Let's go. Hui! Awal. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Tu, motor aku ada kembar tu. Ada kembar. Okay, let's go. Dia nak fight. Dah merah berkelip belum? Dah. Asal dia tembak bawah bukan ke atas dia? Ha? Bukan kabel ni atas dia?
tadi habis. Ada sesi keluar bos. Apa ke? Boleh tak? Boleh dapat? Boleh. Ini ada yang aku follow Zakwan, Fazli, follow where? Aku ada dalam ni, nanti kau check lah. Asal comot sangat ni. Ni tadi rider kot. Kita mati kat mana? Baik. Kabil kot. Salam dia tu aku dah laju 10 km sejam. Salam Kabil je. Betul tak lagi? Sifu editing saya. Ini sifu editing saya. Oh tu. Jangan ke buruk boleh tak? Saya tak ada space dah ni. Tak space. Itu 50GB. Dah pening. Saya dah bawa 4 hard disk lah. 50GB. Ni awak punya 50GB. Sekarang ni pukul 6 Pukul 6 Sekarang pukul 6.10 minit. 60 minit. Habis. Ini aku hari ni punya cerita. Tu dah pecah telur dah tu. Itu. Aduh. Okeylah, tak teruk sangat. Apet. Itulah motor racing aku yang hari ni tak dapat bawa sebab banyak sangat nak bawa motor ni. Dengan Alung. Bye. Kru sekali. Gerak tu. Ini mungkin kali terakhir kita akan nampak. Oh, kali bawa motor ni. Aku sapu-sapu sikit. Setahun dah racing dengan dia. Setahun dah aku racing dengan dia. Baik budak dia. Adik punya lampu mana? Tak payah. Penat sangat muka tu. Cover sikit. Tolong sikit. Cerita manis. Itu bapa. Itulah kehidupan kat Sepang. Sepang ni istimewa lah untuk aku. Aku kalau kat sini aku rasa macam sukalah, ini tempat aku lah. Habitat. Mengarut petang-petang. Okay, nak kemas-kemas. Ciao.